ni abang beli buku. Dia baling ni, kau ambil, kau baca. Terima kasih ya. Tak ada terima kasih. Aku tahu bulan ni kau exam mesti bagus. Dia baling buku. Jadi At-Taubah ni surah yang Allah bagi sambil baling. Kau baca, kau ikut je dalam ni. Kau jangan banyak bunyi. Antara sifat-sifat dalam Taubah yang Allah bagi warning pada lelaki apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah yauman bil akhir kan. Tanda-tanda lelaki beriman ni siapa? Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Allah tak kata masjidil dalam ayat ni. Dalam surah Taubah ni Allah kata masjidil. Kalau Masjidil Aqsa tu Masjidil Haram tu Allah cerita masjid ke masjid. Tapi Allah kata dalam surah ni Allah beritahu masajid Allah. Dia present tense. Present tense yang menunjukkan banyak. Jadi kita orang lelaki ni kena ada sifat ini. Siapa sifat-sifat dia? Waman apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir. Tanda-tanda orang tu beriman, dia mesti makmurkan rumah-rumah Allah. Itulah tanda orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. So kakak-kakak, kalau nak tahu suami tu beriman, make sure suami tu ada fikir bukan masjid tempat akak je, masjid sebelah, masjid negeri. Sebab tu kita keluar 4 bulan, 40 hari masjid ke masjid sebab nak amalkan surah ni.